Baru-baru ni, saya ada assist Puan Liana dan Tuan Iznan untuk handle satu kes yang buat saya rasa terpukul sebagai seorang wanita. Klien kami, seorang wanita yang muda, cantik dan masih belum berkahwin, tapi waktu dia tengah mandi, tiba-tiba dia nampak bayang-bayang tangan yang tengah pegang phone dan kamera phone tu tengah menghala ke arah dia dari tingkap toilet yang tengah mandi tu. Mestilah dia terkejut kan? Dan orang pertama yang dia nampak bila dia keluar adalah tunang kepada adik dia sendiri. Jadi dia pun minta tolong kakak dia untuk checkkan phone lelaki tu. Dan yes, memang ada video dia tengah mandi. Bukan satu video, tapi 3 video. Jadi bila dia datang kat kami encourage dia untuk buat report polis. Kami tolong draftkan report polis tu. Dan lelaki tu didakwa di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Dan dia disabitkan hukuman selama 6 bulan penjara sebab dia mengaku bersalah. Tapi yang buat saya terkesan adalah bila klien kami cerita yang sejak kejadian tu dia tak dapat tidur, dia dah tak rasa selamat dekat rumah dia sendiri sebab dia trauma. Jadi ramai yang beranggapan kalau tak sentuh tu bukan satu kesalahan. Salah. Kalau anda merakam ataupun anda dirakam tanpa keizinan dan perkara tu mengaibkan dan memalukan, itu adalah jenayah. Jangan takut, jangan malu sebab undang-undang boleh lindungi anda.